Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW kata apa? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Siapa yang mendirikan Ramadan itu dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan mengharapkan hisab pahala di sisi Allah. Ramadan ni kita pulun betul-betul pasal apa? Pasal kita nak pahala. Kerana hadis kata, siapa yang mendirikan Ramadan dengan niat ihtisaba, mengharapkan hisab pahala. Memang Allah suruh kita buat kerja ni kerana nak cari pahala. Memang Allah suruh. Dan hadis itu sahih Bukhari. Okey? Apa yang Allah janji? Ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa dia yang dia dah buat. Allah akan ampunkan. Ramadan min mawasimil khair. Dia sebut itu. Ramadan ini dia antara musim kebaikan. Tuhan bagi kepada umat Nabi Muhammad saja. Dan Tuhan bagi dalam setahun 12 bulan, sebulan Tuhan bagi. Betul-betul special punya. Siapa pulun dalam Ramadan ini, Allah janjikan dekat dia pahala cukup punya besar. Sampai malam ni kita dah lalu Ramadan ni, tak tahu berapa puluh kali dah kita lalu. Tak tahulah selama ni Ramadan yang kita lalu ni, kita puas hati ke tak? Tahun lepas, 2 tahun lepas, 5 tahun lepas, Ramadan kita ni, tak usah tanya orang, tanya kita puas hati tak dengan Ramadan yang lepas-lepas ni? Maka Ramadan kali ni, dia kata, sekali lagi try kita punya best untuk nak manfaatkan Ramadan ini. Paling besar yang ada dalam bulan Ramadan ni apa dia? Salat tarawih. Paling besar. Tidak ada dalam bulan lain. So pastikan, insya-Allah tidak ada satu pun malam Ramadan yang kita tak buat salat tarawih. Yang tu satu. Dia kena ada plan, tuan-tuan. Kita kena ada plan. Kita tak boleh jadi macam sampah hanyut dalam sungai, ikut nak pergi mana. Tak boleh. Kita kena fokus. Ramadan kali ini, aku fokus. Nombor satu apa dia? Aku berjanji dengan diri aku sendiri, kalau 30 hari Ramadan, 30 malam tarawih aku tidak akan tinggal. InsyaAllah. Kita kunci dalam diri kita sendiri. Satu. Semua benda yang nama baik, kita akan buat. Semua benda. Apa juga yang nama baik. Sedekah ke, baca Quran ke, zikir ke, sembahyang sunat ke, apa ke, kita akan buat dalam Ramadan ni. Kalau sebelum ni kita tak buat, Ramadan aku akan buat.